Saya nak tanya Abang Lan lah. Ya. Macam mana boleh terdetik di Pekiak ni, satu kawasan ni dulu kawasan hutan, Ya. tapi diteroka ataupun dibaik pulih tempat ni hingga menjadi satu resort yang begitu cantik. Baik. Terima kasih Datuk atas pertanyaan tu. Untuk makluman, kawasan ni dulu adalah kawasan kampung yang terpencil. Ya. Yang tak ada apa-apa pembangunan. Cuma ada pembangunan asas saja sikit. Ya. Jalan Tanah Merah dan jalan nak masuk pun susah. Kepada dusun ni Datuk, dalam ni kita, satu ketika hari tu ni dulu kita pernah buat pot healing. Pot healing di Pot sini. healing. Alright. Lebih kurang setahun setengah yang lalu. Okey. Lepas PKP. Pasal perubahan PKP tu orang tak suka masuk pekan. Jadi pot healing kita pun berjaya. Alright. Alhamdulillah berjaya. Sampai pada satu masa kita pasal henti sebab anak-anak banyak pergi bekerja dan mengaji di luar. Tak ada orang bantu. Tak ada orang bantu. Okey. Lepas tu kita cadang dalam bulan 12 ni kita akan mula balik pot healing. Dan kepada orang ramai lah kita cadangkan supaya ada dalam TikTok Lembah Madu Resort. Okay. Ada pot healing cerita sejarah kita yang lama. Ada lagi. Dan kita akan mulakan balik insyaAllah tu. Bulan? Dijangka Abang Lan? Dijangka bulan 12 ni. Bulan 12 ni akan ada balik. Sebenarnya musim kemarau. Baik. Untuk orang berehat. Ya. Mungkin kita mula daripada pagi. Sebab kita tengok kaedah ni orang Malaysia kita suka minum pagi banyak. Minum pagi. Ya, ada. Sarapan pagi. Sarapan pagi. Orang Kedah panggil menyerok lah. Menyerok pagi. Menyerok di sini lah. Di Lembah Madu. Ya, insyaAllah.